kurma mahal. Saya beli kedai sebelah murah je. Mahal kata. Sabar, relax. Relax, tak apa. Biar saya explain. Dia macam ni. Orang cakap biar saya explain. Pergi duduk belakang. Aduhai. Okey, dia macam ni. Kurma ajwa ni dia banyak grade. Dia ada kurma ajwa biasa, ada kurma ajwa A, double A, triple A, kurma ajwa aliyah. Macam kami punya ni, kurma ajwa aliyah. Kurma ajwa aliyah ni cuma hanya boleh dapat di Madinah sahaja. Sebab bila kita sebut aliyah, dia hanya ditanam di Madinah sahaja. Jadi kita punya ni memang original. Tengok, ada sertifikat original daripada ladang. Ada sertifikat. Kemudian kurma ajwa aliyah ni, kelebihan dia, Nabi memang sangat suka makan kurma ajwa aliyah. Dan ada hadis khusus yang disebutkan kelebihan makan kurma ajwa aliyah. Antaranya hadis dapat menyembuhkan penyakit, dapat memberi tenaga. Banyaklah kelebihan kurma ajwa aliyah. Jadi dapatkan sekarang. Kami punya yang paling murah. Rate harga di dalam pasaran ni RM100 ke atas untuk 1 kilo. Nak tahu berapa harga? Tengok di beg kuning sekarang. Tekan beg kuning sekarang.